Trump kalah, Amerika kalah. Trump kalah, Amerika kalah. Trump kalah, Amerika kalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah, 40 hari perang, maka kalahlah Amerika di pusingan pertama. Tuan-tuan, pasal apa saya kata Amerika kalah? Amerika dikira kalah kerana Amerika telah menerima 10 cadangan daripada Iran. Syarat-syarat, 10 syarat-syarat daripada Iran tu, di antaranya Amerika mesti keluar daripada Timur Tengah. Mesti menghapuskan semua pengkalan-pengkalan tentera Amerika di negeri-negeri Arab. Itu di antara syarat yang kita kata Amerika memang dah kalah. Ya, kita tidak tahu selepas ni, sebab kita pun tahu bahawa Amerika tidak boleh menepati perjanjian. Tetapi sekurang-kurangnya dari segi moralnya mereka telah pun kalah. Iran berpegang kepada firman Allah. Iran ialah orang Islam. Dia berpegang kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Innahu huwas samiul alim." Sekiranya musuh cenderung kepada perdamaian, maksudnya nak gencatan senjata, fajnah laha, maka terimalah. Terimalah. Dan bertawakallah kepada Allah. Pasal apa? Pasal Allah tu maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini pendirian Iran. Orang nak berdamai, damailah. Damai. Kan? Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Sekiranya mereka, iaitu musuh, ingin menipu kamu, maka sesungguhnya cukuplah Allah sebagai pelindung kamu. Kalau musuh tu nak menipu, kalau Amerika nak tipu, tak apa. Allah jaga. Masa tu Allah Ta'ala kata, dia akan menguatkan kamu dengan pertolongan daripadanya dan juga pertolongan daripada orang-orang yang beriman seluruh dunia. Ini. Jadi, kok mana pun, Amerika kalah, Iran menang. Pusingan pertama. Dan kita hanya berdoa. Kita berdoa sehingga ke satu masa, Iran akan menang semuanya. Dan empire Amerika akan runtuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd.